Dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata, antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kepada para pendengar dan kembali lagi di channel Kisah Alam Maya. Seperti biasa, kita akan kongsikan cerita-cerita ataupun pengalaman seram kepada pendengar semua. Kisah yang akan diceritakan ni tentang seorang rider GrabFood yang menghantar makanan ke sebuah rumah flat yang dikatakan rumah tersebut adalah rumah yang tak pernah wujud. Jadi sebelum kita meneruskan bercerita tentang kisah ni, yang mana belum mendengar cerita yang lain, boleh tekan profil channel dan masuk ke halaman dan pergi ke playlist yang disediakan. Sebelum kita teruskan dengan cerita ni, seperti biasa, boleh tekan butang like dulu, dan kepada yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe dan loceng di bawah supaya dapat notification dan tak ketinggalan video terbaru nanti. Jadi seperti biasa, kita teruskan dengan cerita ni. Ini kisah aku. Malam tu lebih kurang pukul 1.47 pagi. Aku dah nak offline dah sebenarnya. Badan penat, mata pun dah pedih. Tinggal satu order je lagi sebelum aku balik. Tapi order tu, aku tak patut ambil. Alamat dia ringkas. Blok C, Jalan Seri Kenanga. Rumah nombor 19, simple je kan? Aku tekan accept. Dekat situlah semua benda pelik mula jadi. Sebab bila aku sampai kawasan tu, tak ada langsung Blok C. Aku dah jadi rider hampir 3 tahun. Macam-macam ragam customer aku jumpa. Yang cerewet, yang tak jawab call, yang suruh naik tingkat 18 walaupun lift rosak. Semua aku dah hadap. Tapi malam tu lain. Aku pick up makanan dekat satu kedai mamak. Order biasa je. Nasi goreng ayam, teh ais, roti telur. Nama customer kosong. Serius kosong. Dekat ruangan nama cuma tulis emoji. Aku ingat bug sistem je. Aku pun tak fikir panjang. Perjalanan dalam 15 minit. Kawasan tu jenis rumah flat lama. Lampu jalan banyak yang malap. Line telefon pun kejap ada kejap hilang. Aku sampai simpang masuk Jalan Seri Kenanga. Tapi pelik. Blok yang ada cuma Blok A dan Blok B. Aku pusing sekali. Tak jumpa Blok C. Aku pusing kali kedua. Masih tak ada. Aku berhenti tepi jalan. Cek balik apps. Alamat jelas tulis Blok C. Rumah nombor 19. Aku cuba call customer tapi tak dapat. Number tidak dapat dihubungi. Aku message dalam apps. Bos, saya dah sampai kawasan ni. Blok C kat mana ya? Tak sampai 10 saat reply masuk. Masuk je, awak dah dekat. Masuk mana? Aku tengah berdiri depan pagar besi besar. Belakang pagar tu cuma semak samun dan bangunan lama yang dah runtuh separuh. Aku type balik. Dekat mana bos? Saya tak nampak Blok C. Reply datang lagi. Awak nampak tangga? Naik. Bulu roma aku terus naik. Tangga? Aku pandang depan. Dekat celah semak memang ada tangga simen lama. Tangga tu macam tangga flat lama, tapi bangunan dia tak lengkap. Macam terbengkalai. Aku tengok apps. Status masih aktif. Timer delivery masih jalan. Aku rasa tak sedap hati. Tapi masa tu aku fikir, mungkin bangunan belakang ni ada unit lama yang orang sewa. Aku ni pun jenis tak nak cancel sebab rating. Bodoh kan? Aku tolak motor sikit dekat pagar, ambil makanan, masuk celah pagar yang terbuka sikit. Tangga tu gelap, lampu tak ada. Aku naik satu anak tangga, 2, 3. Bau hapak. Macam bangunan lama yang lama tak berpenghuni. Aku naik sampai tingkat 2. Dan aku nampak sesuatu yang buat kaki aku keras. Dekat dinding depan aku, tertulis dengan cat merah pudar. Blok C. Aku telan air liur. Bangunan ni memang wujud ke? Kalau wujud, kenapa dari luar nampak macam runtuh? Aku jalan perlahan. Unit rumah nombor tak ada pun. Tapi aku nampak satu pintu kayu lama hujung sekali. Pintu tu tertutup rapat. Dan atas pintu tu, nombor 19. Cat dia macam baru. Aku berdiri depan pintu tu. Jantung aku berdegup kuat. Aku cuba ketuk perlahan. Tapi tak ada bunyi. Aku nak call balik customer. Tiba-tiba, dari dalam rumah tu ada suara lelaki. Perlahan. Letak je depan pintu. Aku kaku. Aku tak dengar bunyi langkah. Tak dengar bunyi orang gerak. Tapi suara tu jelas. Aku jawab. Suara aku bergetar sikit. Bos, payment online kan? Sunyi. Lepas tu suara tu jawab lagi. Letak je. Awak boleh balik. Aku pandang sekeliling. Sunyi. Angin pun tak ada. Aku letak makanan depan pintu.
tangan aku menggigil masa aku susun plastik. Tiba-tiba, bawah pintu tu ada bayang kaki, tapi pelik. Kaki tu tak bergerak, macam tergantung. Aku tunduk sikit nak tengok lebih jelas. Dan masa itulah pintu tu terbuka perlahan. Gelap dalam tu. Gelap pekat. Tak nampak apa. Tapi bau dia kuat. Dan sesuatu yang busuk. Aku undur selangkah. Tiba-tiba satu tangan keluar. Kulit dia pucat, kurus, jari panjang. Tangan tu ambil plastik makanan. Perlahan tanpa bunyi. Aku terpaku kejap. Aku nak lari tapi kaki macam melekat. Sebelum pintu tu tutup, aku nampak muka dia separuh je. Mata dia hitam, kosong, macam tak ada cahaya langsung. Dan senyuman dia lebar sampai ke pipi. Lepas pintu tutup, aku terus pusing dan lari turun tangga. Aku tak toleh belakang. Sampai bawah, aku terus naik motor. Enjin pula susah nak hidup. 2 kali aku cuba, 3 kali. Akhirnya hidup. Aku terus keluar dari kawasan tu. Bila aku sampai jalan besar, app tiba-tiba berbunyi. Delivery completed. Rating 5 bintang. Dengan komen, "Terima kasih, lain kali datang lagi." Aku berhenti tepi jalan. Tangan aku sejuk. Aku cek balik alamat dalam histori. Blok C, Jalan Seri Kenanga. Aku Google kawasan tu. Yang keluar cuma satu berita lama. Projek flat Blok C terbengkalai, runtuh 5 tahun lalu. Aku rasa dunia macam berhenti sekejap. Maksudnya bangunan yang aku naik tadi dah runtuh 5 tahun lepas. Aku tak sedap hati. Esok pagi aku pergi balik kawasan tu. Siang terang, aku berdiri depan pagar sama. Belakang pagar tu memang ada bangunan runtuh. Tiang je tinggal. Tangga pun separuh pecah. Tak mungkin ada unit tingkat 2 yang lengkap. Tak mungkin ada pintu nombor 19. Tak mungkin ada orang duduk. Aku berdiri lama. Perut aku rasa kosong. Aku buka app. Nak tengok detail customer. Order tu dah tak ada dalam histori. Macam tak pernah wujud. Rating pun hilang. Macam malam tu tak pernah berlaku. Tapi satu benda yang buat aku berhenti. Jadi rider malam ketiga lepas kejadian tu, aku tengah baring nak tidur. Telefon aku berbunyi. Notification GrabFood masuk. Padahal aku dah uninstall apps. Aku buka skrin. Dekat notification tu tertulis, "Order baru dari Blok C, Jalan Seri Kenanga." Dan mesej bawah tu, "Kami tunggu." Sejak malam tu, aku tak pernah lagi kerja shift malam. Kalau korang tanya aku, rumah yang tak wujud tu betul ke tak? Aku tak ada jawapan. Tapi aku tahu satu benda. Ada tempat yang mungkin kita nampak kosong. Tapi sebenarnya, dia sedang tunggu orang macam kita untuk datang. Dan aku hampir jadi orang yang tak balik malam tu.